masa ahli bersekutu lah, saya rasa ahli bersekutu dekat individu lah kan, sedar yang okay, kita ni ahli-ahli ni di bawah pemerhatian SPRM ni, macam tu, lain tak clear ni kan, macam tu, betul tak? Ataupun apa masa tu, apa yang Cik Kasai rasa dengan ahli-ahli bersekutu yang lain tu, rasa macam okay, kita stop dulu ataupun tak apa, redah je. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, dia dalam waktu itu saya bertugas di pintu masuk sebagai penguatkuasa yang menjaga di bahagian pintu masuk laut, di mana kita ni sentiasa berjaga-jaga. Memang kita kena sentiasa menjaga-jaga sebab kita tahu kita sedang diperhatikan. Tak kiralah daripada penguatkuasa yang lain, malah dalam jabatan sendiri pun memerhatikan kita. Dia ada, kita panggil dulu, kita panggil skuad pemantau. Ini unit memantau. Jadi dia akan turun, dia akan pantau pegawai-pegawai melakukan kerja sama ada melanggar peraturan ataupun tidak. Jadi kita memang berjaga-jaga. Jadi waktu dalam keadaan di mana saya dan ahli bersekutu, iaitu kawan-kawan saya, sedar kehadiran penguatkuasa. Jadi pada waktu itu kita berfikiran kita ramai, bukan kita seorang yang buat ataupun kita seorang yang ambil. Sebab kalau seorang dia tak berani ambil, tuan-tuan buat. Tuan-tuan orang faham Kalau seorang dia takkan berani buat, sebab tu rasuah ni dia jadi dalam bentuk berkumpulan. Dia payah nak jadi seorang. Susah tuan-tuan orang. Dia mesti akan ada jadi satu grup. Kalau seorang dia takkan beraninya sebab dia beranggapan yang macam mana. Kalau kena ramai-ramai, agak-agak susah juga. Kita panggil ketua jabatan nak ambil tindakan ni sebab kena ramai, hilang anak buah aku habis. Kita abad macam tu. Kita berfikiran tu. Tak tuan-tuan puan. Kita kena faham tidak. Sebab apa tuan-tuan puan? Kalau ikutkan ramai yang terlibat. Tapi kalau SPRM dia nak tangkap semua, nak tuduh semua, saya rasa lumpuh Jabatan Imigresen Malaysia di masa itu. Dan ada insan-insan yang terpilih pada waktu tu ialah saya. Tahap bersinarnya tu sampai kepada SPRM. Walaupun tuan-tuan dan puan pada waktu tu saya bukanlah botak yang seperti ini, agak ada rambut, tapi menjadi satu pandangan yang lain macam mamak ni. Sebab apa? Sebab saya orang lama. Jadi berhati-hati dengan orang-orang lama yang ada di mana-mana jabatan. Tuan-tuan dan puan kalau jadi apa, tuan-tuan dulu yang kena jawab. Tuan-tuan ajak benda yang tak elok, tuan-tuan sendiri yang akan dipertanggungjawabkan dengan soalan-soalan yang akan diajukan oleh pihak SPRM untuk mengelakkan warga kita daripada dalam keadaan dilema. Contoh, terima barang tak mahal kan. Mungkin raket badminton harga dalam 100. Kadang-kadang benda-benda yang remeh-temeh ni menyebabkan kita berada dalam dilema. Sebab manusia ni dia kadang-kadang bukan dia tengok kepada nilai hadiah, tapi dia tengok kepada budi dia, kebaikan orang seorang tu, kita rasa tersentuh. Itu sifat semula jadi manusia.